Amin pun lepas arwah meninggal memang Amin down. Okay. Sampai rasa dekat 2 tahun kot. Alright. Oh, Lama. Amin nak move on dulu. Sangat-sangat lama. oh, Dah ke mana ni? Dah tak tahu dah ni. Assalamualaikum. Kembali lagi di dalam podcast Kita Gegar. Okay, hari ni saya tidak bersorangan. Saya bersama dengan saudara. Assalamualaikum. Saya Malai. Oh, Malai. Saya Sepek. So, siapa kita punya artis? Artis. Boleh kata artis lah. Artis lah. Sebab dia orang ni bergelumang dalam dunia artis, so kita boleh panggil dia artis lah. Secara teknikalnya artis lah. Kira gempak lah. Memang gempak lah. So, boleh Malai kenal kan? Okey, hari ni kita bersama dengan dua orang artis, ataupun kita boleh panggil seorang tu artis, seorang tu dia bermula dengan content creator dan jadi artis. So saya kenalkan tetamu kita hari ni, Amin Khalid dan juga Man Mantra. Itu apa ni? Itu adakah projek baru untuk Amin seterusnya ke? Baru buat sekarang. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, Meriah. memang meriah lah. Dengan Amin dengan Abang Man Mantra memang meriah lah. Meriah lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Akan meriah lah untuk episod kali ni. So, boleh sedikit cerita tentang diri Amin? Nak cerita apa tu? Pribadi lah. Nama, sekolah kat mana. Okay. Kan? Okay, nama... Dah kahwin ke belum? Okay. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama penuh Muhammad Khalid Amin bin Muhammad. So, nama ni Amin Khalid lah. Amin lahir dekat KL. So, besar di Ipoh. Amin sekolah rendah di Sungai Wakam. Sekolah rendah Sungai Wakam. Sekolah menengah di SMK Raja Culan. Budak Raja Culan ni. So, Amin banyak besar kat Ipoh lah. Dekat Ipoh lah. So, memang Ipoh memang tempat asal. Cuma lahir je. Lahir je KL. Memang Ipoh kat lah hati lah. Seterusnya Abang Man lah. So saya bagi abang lah. Senang sikit kan. Sebab abang ni dapat lebih matang daripada saya ni. Saya bagi abang lah. You je matang. Ada kira matang macho. Matang macho. So boleh lah nama abang kenal nama. Kita kenal nama abang Man Mantra. Mantra. Tapi di sebalik Man Mantra tu apa nama penuh IC-nya ataupun nama panggilan yang sebetul-betulnya? Kalau ikut nama pendek, orang panggil Azman Naim. Kalau yang nama gelar Azman Naim 44 Mantra. Tapi kalau ikut nama IC, saya Muhammad Nur Azman bin Man Naim. Saya ni dilahirkan di Kulai Johor. Sekolah semua dekat sana. Sekolah rendah Kulai 1, sekolah menengah Tunku Abdul Rahman Putra. Tu sekolah Q Haidar dengan Mawi lah. Dia orang ni senior saya. Lepas tu saya anak baru 2, isteri baru 1. Isi satu lagi lah. Saya salah ayat ni. Masih lagi. Masih lagi Alhamdulillah. Macam gitulah apa tu saya punya secara asasnya lah orang kenal saya macam gitu. Itulah asasnya. Asas dia. Tak, yang seorang dari isteri, yang seorang lagi. Yang seorang lagi ni Masih bujang. Dan mencari. Dan InsyaAllah kalau ada jodoh tu ada. ada ke ataupun available ke atau tak available? Yang mana tu? Yang sekarang ni. Yang sekarang ni available. Masih bujang belum. So, siapa yang nak berkenalan dengan Amin, bolehlah Roger Sepek lah. Kira dah jadi cari jodoh lah. Cari jodoh lah. So apa projek sekarang? Projek Amin sekarang sekarang Amin tengah final untuk hantu filem Hantu Lompat di Kampung Pisam. And then tu tengah ni lah, final lah. And then ada lagi satu Amin shoot micro drama, vertical drama pasal bully. Isu bully. Itu dah start shooting ke? Itu dah habis shoot dah. Sekarang pun tengah final edit juga. Ada 30 episod.
apa nama ceritanya? Bully tajuk. Bully. Bully. Akan ditayangkan di mana? Di media sosial lah. Oh, di media sosial. Oh, itu short film ke? Dia microdrama ni, dia nak kata macam short film pun ada juga. Kan? Dia vertical drama macam kalau terperasan yang apa yang drama box China tu kan. Okay, Kalau ada pasal dia lebih kurang macam tu dia punya ni. Tapi yang untuk kali ni Amin try buat Aminnya style. Kalau ikut drama box punya China dia terlampau. Ini Amin bagi ada moment tapi ada juga dia punya point-point. So siapa pelakonnya? Pelakon dia semua pelakon baru. Semua talent baru. Dan ada yang dah pernah berlakon, cuma Amin yang baru kenal. So sekali lah ke Mantara pun ada sekali ke dalam? Yang tu saya tak ada. Aduh. Sebab time tu saya tengah running something dekat Johor kan. So tak berkesempatan lah. Ke dah di offer atau Min, aku ada hal ni, aku tak boleh nak join kau punya vertical film ni. Nanti next project ada. Sebab yelah selalunya kalau Amin datang dengan orang lain bersama, itu bermakna ada projek. Betul tak? Awak boleh baca. Saya boleh baca. Awak boleh baca. Saya boleh baca Amin. Sebab selalu kalau tak, saya bukanlah tahu. Memang dah lama dengan Amin, kita lepak lah. Lepak selalu masa zaman Cokodok. Itu memang lepak tiap-tiap malam. Start pada tu, ini bukanlah saya nak cerita saya. Saya nak ceritakan pasal Amin ni melihat karakter seseorang ni untuk diketengahkan jadi aktor ke, berlakon ke. Sebab saya dengan Amin memang lepak. Kan? Lepak dengan Amin ni bermula saya dengan Yin. Kan? Yin ajak. Sikit malah jom lepak dengan Amin. Amin kat sini. Okey, jom lepak. Start lepak tu Amin cakap, "Okay Malai, ready. Nak shoot 19 puasa." Betul ke Min? Malai ready je. So sampai setakat itu je. Saya boleh cerita, nanti kita akan cerita, tapi kita kena teruskan dengan Amin lah. So, itu next nanti kita cerita. Wow. Banyak. Itu mengenali Amin lah. Daripada lepak ni dia boleh nampak karakter seseorang tu. Daripada seseorang tu dia boleh olah untuk masuk dalam scene. Cerita ni. Ini dia tak keluar lagi ni. Maksudnya banyak lah. So macam Amin kan, nak buat satu filem tu, so apa yang diperlukan? Maksudnya nak buat sesuatu, nak buat satu filem yang mustahak dan paling utamanya adalah skrip, story. So first kita dah tahu story, then bawa karakter, watak, and then bawa yang lain-lain tu. Message akan jatuh ke nombor 3 atau the first story tu, sebab nanti dia akan sekali. Dia akan sekali kan. So skrip tu buat sendiri ataupun dengan bantuan Abang Man ke, ada berkongsi idea? Ada, banyak berkongsi dengan Abang Man. banyak kongsi, tapi banyak kongsi pasal Kampung Pisang. Dan saya dengan dia mau tu Kampung Pisang. Amin Abang Yop. Dengan Uncle Yop. Uncle Yop Hitler. Lepas tu ada Uncle Alok. Ramai yang pernah dengan arwah sebelum ni. Kita datang, kita sama-sama bincang buat satu naskah tu, satu karya tu. Okay, macam mana Abang Man boleh kenal Amin Khalid? Dia mula-mulanya memang arwah Abang Mamat lah yang panggil. Pada waktu tu sebenarnya saya berapa kali viral masa time PKP dengan lagu pelik-pelik saya tu kan. Jadi Abang Mamat rupanya dia suka saya punya konten. Dia upload dan ada pula orang cakap, muka dia ni macam Cik Purnama lah kan. Tu yang cakap, ya ke? Kebetulan Abang Mamat nak keluar time tu, diorang nak keluar 18 puasa. 18 puasa, saya pun masa bulan puasa saya akan buat lagu. Jadi saya sudah buat lagu, saya ada pakai ayat-ayat ye. Saya cakap, ayat-ayat ye berpasi hitam ni masih sinonim Kampung Pisang. Jadi saya contact Abang Mamat dia through Facebook. Saya cakap, bang, saya pakai nama abang, ayat abang ni tau masuk dekat lagu saya, boleh bang?
Cakap boleh lah, boleh promo aku punya cerita. Cakap alright, cantik. Saya ambil dia orang punya trailer, saya sudah selit dekat dalam tu. Jadi lagu tu dan cerita tu diviralkan. Dah selesai tu je dia cakap, nanti kau datang syuting. Syuting? Muka kau ni macam tu lah, Cik Purnama lah. Saya check balik Cik Purnama. Cik Purnama ni kaki dangdut kan. Dia cakap, lain lah, saya Gana bukan Purnama. Okey, nama kau Lekat Gana. Tu Lekat. Nanti kau datang. Macam tak percaya lah. Jadi apa tu rupanya betul. Surat tu keluar, ada production manager contact. Saya datang set, tu yang saya jumpa Amin. Tu saat-saatnya lah. Saat-saat baru nak bermesra lah. Bermesra. Belum lagi. So itulah detik dia abang mengenali arwah. Dan itulah arwah offer abang untuk berlakon dalam cerita apa dia? Dia ikutkan starting sebenarnya Kampung Pisang Standan kan? Kampung Pisang Standan. Ada untuk Jabatan Penerangan. Dia macam dia PSA dengan short. PSA dengan short film. Itulah bermulanya. Starting dia. Dan lepas pada cerita tu mulalah perjalanan dengan arwah Mamat Khalid ni. Lepas tu sambung menu Warung Pak Jabir. Itulah yang kali terakhir lah dengan arwah, sebab masa time tu kita dah start prepare untuk Kampung Pisang Berbuah 2 kali. Itu heavy ceritanya kan. Tu mungkin kena tanya perjalanan tu dari sudut Amin. Macam mana? Sebab pada waktu tu kami berada dalam keadaan yang happy, at the same time benda tu macam mengejut. Jadi sebab arwah nak shoot Kampung Pisang Berbuah 2 kali tu adalah sepatutnya debut saya, telemovie saya yang saya terus daripada cameo terus jadi main character lagi kan. Main character. Dia seminggu syuting ni dia dah WhatsApp apa tu cakap nanti kau nyanyi lagu ni, lagu semua dah dia dah siap. Ada dia apa tu Abang Mamat ni dia suka buat reference, nanti kau buat kelakor lah. Okay. Tahu-tahu dapat berita seminggu sebelum syuting tu dia tinggal. Tu the rest is better Amin yang yelah. Kira mengejut lah. Amat mengejut lah. So sebab filem tu tak buat lagi. Belum lagi, cuma dah panggil semua skrip semua dah ada lah. Dah ada. Tinggal nak shoot saja. Everything semua dah book. So waktu tu macam mana Amin untuk menguruskan? Yalah. Belum filem belum buat. Kira semua dah ada tapi arwah dah tak ada untuk sambung. Untuk sambung waktu tu rasanya tak silap main lah. Seminggu sebelum. Seminggu. Kita nak start shoot tu dalam masa seminggu tu kan. So arwah meninggal. And then makan masa ke dalam mula kau ikut kan nak start 3 hari lepas tu macam apa yang ni kan, sabar lu, kita pun emosi tak ni kan, sabar. Dan rasa sebulan seminggu lah. Lebih kurang je tu, sebulan lepas arwah pergi kita start shoot Berbuah 2 kali. So sebelum start shoot Amin tengok skrip dulu dengan assistant director Nelly. Amin dengan dia banyak sebab Amin tak tahu flow. Sebab kita kan editor kan. Sebab arwah dah pergi, Ricky dah pergi location. Dia dah tengok tempat apa semua. Dah pergi dah. Cuma story Amin tak tahu macam mana Berbuah 2 kali kan. And then alhamdulillah ada Nelly yang explain kan, sebab dia dengan arwah masa tu. Masa buat ni dia tahu story. Dan sama-sama lah kita ni. Dan sampailah panggil HOD meeting. Semua HOD dah tahu dah. Makeup dah tahu nak buat apa. So kita ni je laksanakan kan. Sampailah hari shoot. So waktu tu yang membekalkan semangat Amin Hazama. Hazama dia datang dari Ipoh, dia bagi semangat. And then dari situ Amin start, okay jom buat. So daripada situlah bermulanya Amin direct filem yang pertama. Super Tele. Kampung Pisang Berbuah 2 kali. Itulah arahan pertama daripada Amin. Okay. So sebelum arah tu arwah ada buat filem. Dan kita orang tahu. Dan semua orang tahu yang
Amin sebagai editor. So sentiasa je masa arwah direct dia cerita, Amin akan follow. So Amin akan tahu step dia kan. So adakah Amin terikat dengan apa yang arwah pernah buat, ataupun Amin ada idea Amin sendiri? Masa selalu kita ikut arwah shoot kan, kami selalu ikut. Arwah ni terima idea. Kadang Amin cakap, apa kata kita buat macam ni. Okay. Apa ambil shot tu. Ada Amin bilang, suaraku didengar. Tak ada. So Ada Amin juga. ada cakap pada arwah lah. Okay. Ada juga. Ada And juga. then lepas tu arwah cakap apa? Arwah apa? Okay kan? And then Adam, Abang Amin Adam Okay, kan. Adam, Adam pun kadang kita lepak bagi idea. Sama-sama kita family. Kadang arwah pun dengan kita pun dia borak sekali untuk dari segi idea ke apa. And then dia jadikan dia punya masuk jadikan dia punya tu, dia kumpulkan and then jadikan satu naskah dari papa punya ni lah kan. So dia terima arwah ni. Dia terima. je? Dia terima. So Dia terima. Dia tak ada tak no apa tak tak boleh ada. Dia lah akan apa ni, ke. tapi dia akan buat ni. Faham tak? So dia terima and then dia olah macam tu. Dia olah lagi best. Okay. So dia tak ada tolak terus idea tu, tak ada. Dia terima, dia akan ni. Then apa kata kita? Mengikut cita rasa arwah. Cita rasa. So selalunya benda tu on set lah. On set. On set banyak on set. On set magic orang panggil. Magic On set. Magic. Okay. Secara tiba-tiba. Sebab yalah, masa skrip ni kita dia guide kan untuk kita panduan skrip. Kita imajinasi, kita imagine. So kita tak nampak, kita just hanya imagine kan. Dah sampai set baru kita nampak. Apa dia okay. yang nak kena buat apa nak kena buat. Dari situ baru start jam. Okay. Arwah ni style dia jam. Dia macam kita, kalau musician dia jamming lah. Dia style dia macam lah. So actor dah, pelakon semua dah rehearsal, then dia masuk dia, okay, kita ni tone down sikit, okay, ni dia macam konduktor. Okay. Konduktor. Benda tu tak dijangka. Tak, lah. tu spontan masa tengah kita nak tak shoot kita tu. tak tahu apa kat mata dia kan. Okay. Memang sebelum ni follow je arwah kan. Kita follow kita tahu papa cara papa tak suka macam ni apa kan. Tapi fasa sekarang Amin nak lebih memahami isi papa tu, apa papa punya isi. Dari segi karya dia, benda tu yang Amin banyak, kadang banyak borak dengan Man, kadang banyak borak dengan orang terdekat dah. Tu fahamkan isi-isi apa yang arwah buat sebelum ni. Sebab yang selalu ikut arwah ni Amin lah. Macam abang ke adik yang lain tu, adakah dia pun sama join, maksudnya ikut arwah? Ya, yang berlakon selalu Adam yang selalu masuk filem dia kan. So ikut dia kurang. Abang Amin yang sulung Zappa, dia editor, dia first. Dia edit rock. Dia edit rock, zombie, and then Amin belajar dengan Zappa. Amin edit belajar dengan Zappa, and then lepas tu selebih tu belajar dengan arwah. So banyak Amin starting belajar dengan Zappa edit. Ada Zappa ikut. Yang lain semua minat. Tapi tak jadi, tak yang mengarah Amin lah. Yang ke arah mengarah ni Amin lah. Yang lain tu dia tak ke arah nak jadi arah pengarah lah, maksudnya buat kebanyakannya belakang tabir. Macam Zappa, macam apa ni, Sarah, Baby. Okay lah, semua satu family tu. Jadi Support. bila balik rumah tu boleh buat skrip dalam rumah lah. Masa duduk bincang itu skrip lah tu. Itu skrip cuma olah, pandai-pandai lah olah. Arwah dia pandai-pandai lah dia olah. So macam Abang Man lah. Abang Man kena arwah ni macam mana Abang Man? Arwah Mamat Khalid ni. Dia pada saya adalah seorang yang genius memang. Memang dia genius lah. Dan dia seorang yang visionary. Sebab pada mulanya saya tak setuju untuk berlakon. Saya cakap saya tak kerti berlakon. Saya cakap buat apa bang tu? Dia cakap cuba kau faham, kau buat lagu, kau menegur orang ke apa ke, kau bash kerajaan ke, kau tegur apa masyarakat ke, itu adalah bentuk seni. Tapi kau ada isi dalam tu. Sama juga macam aku. Tapi saya cakap dengan dia, saya tak kerti. Mana orang macam gini, mana kerti berlakon kan? Dia cakap, kau jadi
kau yang 10 tahun je. 10 tahun lepas kau bawa watak tu je, dah senang. Lepas tu dia buat satu character breakdown. Dia tanya lah, saya dulu buat apa benda tu ini, saya ceritalah sikit-sikit kan. So saya punya watak gerhana tu dia based on apa yang saya dah buat dulu. Jadi saya tanya kenapa buat macam gini. So dia cakap Kampung Pisang ni dia mewakili segenap lapisan masyarakat. Masyarakat ni macam-macam jenis orang ada. Ada yang orang tak betul, ada betul kan. Dia macam-macam perangai lah. Jadi saya salah satu tambahan karakter untuk mewarnai lagi Kampung Pisang ni. Bila kita mewarnai sesuatu benda, dia jadi lebih menarik, jadi lebih efektif. Mesej yang dia nak bawa tu lagi berkesan. Sebab ada orang ingat Kampung Pisang ni sekadar hiburan, tapi dia sebenarnya deep down inside Abang Mamat dia ada memperjuangkan sesuatu. Tu yang antara sebab saya okeylah saya join lah. Kita suruh berlakon apa jadi aja. Ya, sebab nyanyi pun tengok macam tu kan. Nampak dari tepi je. Sebelah kan. Sebab abang viral masa PKP. Kan? PKP, so ditawarkan oleh arwah berlakon macam macam terkejut juga cakap aku boleh berlakon ke? Mana orang kerti berlakon kan? So dia terangkan apa fungsi seni. Tu yang walaupun saya dalam tempoh yang singkat dengan arwah Abang Mamat, tapi saya tak belajar banyak bab berlakon sebab dia bagi guidance, watak kau ni kau buat benda ni. Dah pandai-pandai kau. Kadang ada certain dialog tu pun dia just bagi isi je. Bagi isi. Lepas tu dia akan cakap first 10 second kau relax, tengah-tengah tu 10 second kau dah start tu, yang last tu 10 second kau dah start gila lah. Itu je. Dia gila pun dia ada bagi tahu. Memang betul jadi gila lah. Betul gila lah kan. Dia tengok okey ni. Nampak macam mudah malah. Nampak macam mudah. Tapi kan? nak buat tu. Nak buat bila director cakap action. Time tu apa yang kita ingat, apa yang kita dah rehearsal, lari cepet. Memang lari. Tanya Amin, memang lari. Tapi disebabkan kreativiti ni dia olah, dia ambil sikit. Cakap yang tu maintain, yang lain-lain tu kamu buang, yang ni kamu static je, tak payah nak gerak macam tu. Sebab tak ada director macam kan. Jangan. Dah jenuh ke? Jenuh. Yang pengalaman yang agak menarik pada saya masa first time shooting kan. Kita dapat shoot ni, kita tahu kalau shooting ada skrip ni. Dekat rumah tu dah tanya, betul lah bang, saya dah dapat offer daripada production manager. Saya contact Bang Mamat, bang biar betul saya berlakon. Ya kau berlakon, nanti kau datang. Skripnya mana? Nanti aku bagi. Dalam hati ni berdebar ni, apa benda aku kena jadi ni kan. Apa benda kan. Sampai sana, dah sampai belum time kita shoot lagi, minta awal, bang skrip saya mana? Tak apa, nanti aku bagi. Dah sampai tahap saya dah duduk ni in position ni, kamera depan ni. Bang skrip mana bang? Ajak dia verbal. Dia verbal lah macam gini aku punya. Tapi dia Abang Mamat dia mau tu treatment konsep treatment. Dia ada sebab kenapa dia buat. Tapi dia sidai juga. Sebab nak tunggu skrip tu kita dah duduk kat depan kamera. Kita ni dah lah first time kan. Otak kita pula pelakon kena hafal skrip. Ini saya dah risau. Ini berapa muka surat. Mati aku dah lah. Ada memory loss kan. Tapi bila sampai rupanya benda tu macam Mami cakap lah. Ada sebab dia buat macam itu. Sometimes dia nak utilize the real character kita. Mungkin katakanlah saya nak makan nasi kan. Ada orang cakap saya nak makan nasi ni, cara dia lain. Aku nak makan nasi, aku nak mencekik. Sama juga kan. Dia ada sebab dia, dan benda ni akan bersambung mood scene tu dengan skrip tu, dia berkait dengan the whole flow of the story. Dia macam-macam. Dia je yang nampak benda tu. So macam Amin kenal arwah bapa. So treatment yang dibagi kepada Abang Man kan, so apa sebab dia tu? Apa sebab dia? Tanpa skrip dah nak shoot,
Tiba-tiba macam tu je kan. So dia ada sebab dia. Kan? So apa sebab kalau Amin boleh kongsi lah. Sebab dia satu, dia tak nak nampak lakon. Dia tak nampak benda tu berlakon sangat. Itu salah satu sebab dia. Dia nak natural. Kadang dia tengok kemampuan juga. Dia tengok kemampuan sesuatu watak tu kan, boleh carry kerja ni. Kalau dia macam heavy, dia akan tune balik. Dia akan tune balik. So kalau macam bagi skrip, so dia, tapi kebanyakannya yang setahu Amin lah, dia tak nak nampak berlakon sangat. Dia tak nak nampak berlakon tu, nampak macam try hard nak berlakon. So dia, sebab nanti aktor bila dah hafal semua, dia akan get ready kan. Dia akan ready, dia akan ni. Dia akan jaga apa dia akan jaga dia macho dia kan duduk. Jadi bila dia tak bagi, dia bagi mengejut, waktu tu pandai-pandai lah goreng ke apa. Dia spontan kan. So benda natural tu dia hidup. Dekat visual dia nampak lagi hidup lah. So arwah ni nak benda yang spontan. So bila spontan ni, dia jadi lebih natural lah. So dia tak adalah nampak berlakon. Itulah sebab dia kan. Itu itu sefaham Amin. Natural, something yang natural. Contohnya apa yang kita buat ni natural ni, kita orang berlakon kan. Lebih diterima oleh mata orang dan mudah diingat. Ya, betul. Berbanding benda yang baku, aku cinta kamu kan, macam gitu. Tak kan. Dia tak menarik. Dia tak menarik. Jadi apa tu, orang lebih cenderung tengok benda yang familiar dengan apa yang selalu dia orang tengok. Jadi benda tu, message tu senang masuk. Tu salah satu antara sebab kena natural. Tahu ke siapa idola arwah Muhammad Khalid ni? Maksudnya dia buat filem ni, dia mesti ada dia punya orang director lah. Ramai. Banyak reference dia banyak. Tapi yang setahu Amin, Jim Jarmusch, ada indie film director dekat Amerika. Jim Jarmusch, Woody Allen. Lepas tu siapa buat cerita ni? Space. Mel Brooks punya, Mel Gibson pun ada. Aki Kaurismäki tu Finland tak silap Amin director. Banyak. Banyak. Apa kan dia tengok banyak filem, so banyak di luar. Kalau di Malaysia ni, di Malaysia director legend lah. Director legend kita lah. Piramli memang Piramli itu paling top lah. Piramli paling top. Piramli sebab nampak cerita dia pun ada isi. Betul. Maksudnya ada benda yang nak disampaikan. Cerita arwah Piramli pun benda itu juga. Dia nampak macam simple kan, tapi cerita tu mendalam. Maksudnya sampai sekarang pun orang masih tengok. Macam cerita Zombie Kampung Pisang, cerita Hantu Kak Lima, sampai ke hari ni pun orang masih lagi sebut. Orang tengok dan orang masih ketawa. Walaupun orang dah tahu dah apa seterusnya benda ni akan jadi, tapi orang tengok macam mana kita tengok cerita Piramli, tetap akan ketawa. Walaupun kita dah tahu dah jalan cerita tu kan, so orang tetap akan ketawa. So cerita tu, benda tu jadi nostalgic lah pada kita kan. Macam tadi Amin cakap, itu idola-idola arwah macam Amin. Amin kira generasi baru. Ada ke idola Amin sendiri yang bukan dalam circle arwah? Kebanyakan director ni dia inspired. Dia inspired each other. Dia inspired director ni, inspired director ni. Tapi lagi satu, Aki Kurosawa. Arwah. Kurosawa. Kurosawa. Cerita apa ni? Samurai. Seven Samurai. Seven Samurai. So itu macam Amin sendiri, Amin minat Martin Scorsese, Amin minat Christopher Nolan, Amin minat. Itu yang dah ni lah. And then Quentin Tarantino. And then bila Amin dah layan, Amin tengok balik yang apa yang arwah papa punya idola ni, director ni, Amin tengok, lagi baik. Lagi. Bila Amin tengok, dia cerita simple tapi message sampai. Faham tak? Dia cerita dia simple, tapi kita tengok, layan lah. Komedi sampai dia pacing dia. Tu banyak Amin study kat situ lah. Bila tengok balik filem-filem yang arwah tengok, dia tengok balik filem lama. So far sekarang Amin banyak layan filem-filem lama. Yang Amin tengok tu, Amin melihat
direction dia macam mana? Shot dia ke? Dia punya angle dia ke? Dia punya penceritaan dia ke? Keseluruhan. Semua overall. Dari segi acting, dari segi penceritaan, dia pacing, dan timing komedi dia. Okay. Amin akan tengok tu. Macam tu lah. So itulah. Detail lah. Itu Amin fokus yang itulah. First Amin selalu tengok movie, Amin akan enjoy dulu, layan sebagai audience. Okay. Second baru Amin okay. Detail. Ini macam ni cerita dia macam ni. Kalau macam cerita baru ni apa yang Amin layan? Mungkin orang nak tahu ke kan? Cerita baru yang guna daripada pengarah-pengarah yang ni. Cerita baru sekarang yang Amin tengok baru-baru ni macam Blood Brother semua kan. Bagi Amin dia dah satu, tak tahu lah, bagi Amin lah, Amin yang personal lah, dia dah satu level yang lain lah. Dia dari segi sinematografi dia, dari segi koreo dia, looks dia lah. Looks dia dah dia lebih nampak international lah. Looks. Tapi looks lah. Adakah Amin akan ke arah genre macam gitu? Amin minat semua genre sebenarnya. Action Amin minat ni banyak minat, thriller, crime movie apa semua Amin minat, dan Amin akan buat semua tu insyaAllah kalau ada rezeki kan. Sebab memang kita minat filem kan, minat semua genre. So sebelum ni, sebelum mengarah, Amin buat edit masa papa arwah tengah buat filem, Amin sebagai editor. Amin belajar dengan papa ke ataupun Amin ada pergi kelas untuk buat editing? Amin tak pergi kelas. Amin sebelum Amin start edit tu, Amin banyak, ya kita dah tahun 2000 dah zaman ni kan, teknologi. Amin selalu tengok abang Amin edit. Amin tak senyap edit macam gambar-gambar still ke apa kan. Amin akan letak dalam komputer. Time tu ada iMovie iMovie yang awalnya kan. So saja edit gambar-gambar, letak lagu. Start dari situ Amin slowly layan juga kan. Masa tu ikut arwah sajalah, ikut papa. Masa tu ikut syuting. Tapi masa editing tu Amin sendiri. Minat tu dia datang sendiri. Datang sendiri. Tapi bermula dari situ lah. Bermula dari situ. Masa tu papa tahu? Arwah tahu? Amin dia tahu. Tapi dia ikut. Dia tengok anak tahu. Ni Masak. Dia tahu tapi makan. Dia tahu. So Amin lepas tu Amin belajar dengan Abang Amin Zappa. Amin start edit, tolong edit macam nak try macam ni edit kan. Amin start dengan cerita Apokalip. Berarti masa tu Amin yang offer dengan abang Amin lah. Nak tolong edit Apokalip X. So tu filem lah kan. Filem. Memang start tu edit tu filem ke ada drama ke? Drama apa ada? Drama. Masa papa buat drama apa ada kat Amin edit. Amin tak ada terus start. Cuma kita start macam nak ni. And then first yang betul-betul Amin minat masa Amin edit Ro'o. Tu start dengan Abang Amin Zappa. Yang kedua lah kan, filem kedua. Kalau drama tu? Drama apa tu? Dia punya tajuk. Dulu ada cerita ni papa dia buat untuk Singapura punya tak silap. Adam Cinta Siapa. Asnur Rahmat berlakon. Adam Cinta Siapa tajuk dia. So lepas itu tu edit yang pertama. Edit yang pertama. Lepas tu ada papa Amin buat lagu. Amin pun nak buat lagu apa, main buat je lah. Dia eksperimental lah. Dia tunjuk macam cerita seorang mamat ni kat studio buat mixing. So masa tu Lepas tu kan pakai GarageBand. So macam-macam library ada kan. Amin suka eksperimen. GarageBand dulu. So papa kadang dengar Amin buat lagu kat situ. So dia ambil lah. Dia ambil dia letak. Boleh hantam je lah. Janji bunyi tu sedap. Ada ni jalan lah. Dia sebab mungkin buat influence dari kecil kot. Music apa semua kan. Sebab kat rumah Ipoh tu memang bilik Abang Amin, bilik Zappa, bilik kita orang lah. Memang jadi studio jamming pun. Memang tiap malam arwah selalu jamming. So influence tu dari kecil datang dari situ. Dah terbiasa. So muzik apa yang arwah minat? Yalah maksudnya muzik. Yang Amin ingat masa kecil selalu main Santana je. Santana. Santana.
Dia akan Black Magic Woman Black tu. Magic Magic Woman. Woman. Lepas tu Okay. sambung. Oh come over kan. Kalau ikut kan dia sambung kan. Tempo dengan chord sama Dia sambung. Lepas tu dia buat medley tu. kalau dalam Oh. album pun macam tu. Ya. Dia sambung. Oh. Amin so, okay. Oh, tu Amin sambung lah. Dengan adik-beradik semua sambung. No. Okey. Tapi Amin selalu dengar yang dia jamming kan Santana. Tapi rock banyak lah. Selalu Sweet Charity lah. Oh. Okey. Itu arwah lah. Kalau Arwah. macam Amin sendiri, muzik. Kalau macam Amin sendiri, kalau kat sarang tu, Ah, kat sarang kat tunjuk sarang. balik, Amin selalu jam kebanyakannya lagu blues. Oh. Blues and then lagu rock. Amin follow lah apa diorang ni Amin main solo kan. Okey. Oh. Cawaman? Tapi tak adalah ni just enjoy Enjoy lah. lah. Hentam je lah kan. Cawaman. Macam Abang Man, Saya Minat muzik. muzik tu. memang Ke arah mana? dia ada, Tengok pada dress up black metal lah. Tengok pada muka black metal lah. tepat juga. Tengok Dia pada muka. sebenarnya saya pecahkan muzik saya 3 spektrum yang saya panggil putih, kelabu, hitam. Okay, yang putih ni orang akan terkejut. Saya sebenarnya kalau dekat Belah JB ke sometimes yang in KL ada orang jemput untuk nyanyi lagu-lagu klasik. Orang putih lah, lagu-lagu yang jenis Tom Jones, Frank Sinatra semua. Tu. Dan memang saya minat muzik-muzik macam itu. Itu adalah putih. Tu putih. Okey. Dan sometimes putih ni dia including klasik Melayu yang apa tu pergi ke modern keroncong ke apa. Okay. Itu pun saya layan. Kalau yang kelabu ni dia more to street rock dan grunge. Dan sometimes dia kalau heavy sikit dia akan pergi ke new metal. Okey. Dia kalau hitam ni faham lah kan. Okey. Malaikat maut. Itu yang tercabut. Tu cabut itik tu. Dia know. Okey. So itulah dia putih, kelabu, hitam. Tapi yang lebihnya Lebihnya rasanya Hitam. sebenarnya putih kot. Putih. Putih. Tapi yelah orang bila putih dengan apa tu muka kita nampak ganas orang Ya, macam betul. ya tak ya je ni kan. Lepas tu kalau putih ni pula dia punya cara pakai ni memang kena smart kan betul ni kan. Tapi kita ni bangun tidur sarung macam ni. Tu yang orang cakap ni kaki black metal ni kan. Tapi apa tu sebenarnya saya almost semua spektrum lagu saya layan juga. Cuma saya pecahkan 3 sebab kalau recording pun saya buat 3 ni dulu lah. Itu yang viral tu lagu PKP kan. Dia starting memang PKP lah. Dia asalnya yang PKP tu saya nak pakai topeng. Saya tak nak orang Tak tahu. nak orang Okay. tahu. Okay. Tapi Tapi the first try masa time tu saya try dekat saya punya personal Facebook account. Okey. Dia tu letup. Alamak mana aku letak muka kan. sampai itu yang kata Sultan lah. Sultan Johor sampai panggil. Sultan Johor apa tu Tita Mengadap. Lepas tu Tugu Mahkota panggil Tita Mengadap lah. Waktu terus lagi famous lah. Tu lah. Kabel saya. Boleh lah cerita sikit pengalaman jumpa Sultan, TMJ macam mana. Macam mana tu? Boleh tergelincir tu. Tu lah. Bukan senang tu. Saya pada waktu tu lagu yelah My Sejahtera Way. Lagu Ya. lagu daripada Sedap lagu. My Way kan. My My Way Frank Sinatra dan saya pun memang suka lagu Frank Sinatra. Itu adalah benda yang saya tak rancang sebab saya tengok time tu okay for a start saya ni bukanlah orang yang macam gila-gila sangat cocok vaksin. Bukanlah orang yang suruh apa tu untuk ejen mempromo vaksin tak. Secara logiknya saya fikir time tu pada waktu tu PKP ni dah membuatkan orang ni tak kerja, otak stres kan. Dan requirement untuk kita ni lepas dari PKP adalah berapa persen kita punya rakyat vaksin baru kita boleh lepaskan kan. Macam gitulah. Jadi rupanya ramai yang tak daftar apa tu My Sejahtera benda tu ni. Jadi sebelum ni kalau tengok lagu-lagu saya banyak hentam kerajaan. Ini saya hentam masyarakat. Saya cakap korang bising-bising My Sejahtera pun korang tak tu. Jadi saya buat lagu. Dan lagu tu sebenarnya saya buat itu agak rekod lah 15 minit. Lama. 15 minit saya terus buat dan saya upload pada waktu yang agak awkward. Macam kita kalau katakan awak pun faham kot. Apa tu main social media ni setiap profil kita ada algoritma kita kan. Bila kita punya viewer tinggi ke apa kan. Yang itu sebenarnya
saya tak ikut saya punya basic algorithm. Saya main upload je lah. Pukul 4.45 petang. Rasa dah boleh upload ni. Upload lah. Sebab saya nak cepat. Saya nak pergi mana time tu kan. Jadi saya tak ada mengharap benda ni viral. Tak ada mengharap pula. Sekadar aku dah buat. Aku dah buat. Aku upload lah. Upload je lah. Janji orang tengok sudah. Itu. Okay. Lepas tu berapa jam kemudian saya punya handphone saya jam cakap apa hal ni. Saya punya social media tak boleh buka. Rupanya benda tu dah start masuk. Masuk. Okay. Dia sampai tahap platform saya dah tak boleh terima. Hang. Saya diam je lah kan. Kali dia dah selang sehari, dia jam lagi. Saya dah menyumpah dah apa hal ni kan. Tapi dengar member ada WhatsApp cakap, lagu kau viral. Yelah viral tahap mana? Viral memang viral. Ya je lah. Kebetulan besoknya dalam petang tu anak kepada Menteri Kesihatan pada waktu tu ada Dato' Adham Baba, apa nama dia, Azwan ni kontak saya, dia cakap, bang kau kena tengok bang tu apa tu TMJ upload story nak cari engkau. Cakap ya betul. Kita tak boleh buka kan story kan, dah jam ni. Cakap tipu lah kau kan. Tipu lah benda tu ni. Tapi dalam hati tak sedap ya ke apa benda aku dah buat salah kan. Jadi saya pakai handphone siapa kan, tengok story je. Sebab dia cakap benda tu ada kat story. Baca betul lah kan. Tunku Mahkota cakap sila cari orang ni first, macam gitulah. Dia kira macam dia agak puji lah. Suara sedap first class macam gitu lah. Cakap betul kan. Sekali time tu dah kecoh lah, orang start dah call aku tu ni. Bapak saya call cakap, kau dia tak faham konteks. Apa yang kau dah buat ni kan. Alamak, saya gablah juga kan. Walaupun apa tu tak ada, Tunku tak tulis apa-apa. Yelah kerabat panggil kita, apa cerita ni. So selepas saya punya media, saya punya social media tu a bit tak jam, bolehlah buka story kan. Sebab story tu Tunku tag saya directly kat saya punya Instagram. Jadi saya boleh respond directly lah. Time tu apa tu terus cakap minta ampun Tunku apa tu ini kan. Cakap relax, bukannya apa lah. Apa tu bapak saya suka lagu awak. Rupanya Sultan yang suka. Tuanku Johor suka sebab dia dah rupanya apa tu menurut apa tu cerita Tunku Mahkota, ayahanda dia dah dengar lagu ni dah berapa hari lah. Dia asyik main lagu tu tau. Kebetulan pula sebenarnya bapak saya dulu pun dia pegawai apa tu Takbir Negeri Johor. Cuma apa diorang ni tak tahu saya ni anak bapak saya. Tu yang diorang terkejut lah. Anak orang panggil anak Pak Naim rupanya. Diorang pun terkejut lah macam gitu. Itu lah. So bermula situ saya dititah menghadap. Terus berjumpa macam itu lah. Nyanyi depan dia lah. Tak juga. Kali itu kalau dia titah nyanyi tak terkeluar. Tak risau juga kan. Aku yang menghadap tu mesti nak dengar depan kan. Betul ke ni suara apa. Tapi time tu prepare juga. Ini tantah tuanku suruh aku nyanyi kot. Standby jugalah kan. Tapi tak adalah. Dia nak sembang. Dia nak tahu besides lagu apa benda saya buat, apa benda before. Sebab saya punya karakter ni tiba-tiba muncul. Dia pihak istana dah kenal bapak saya daripada dulu. Cuma tiba-tiba saya muncul kan. Mana datang ni kan. Tu yang berbual, cerita, lepas tu bual pasal isu semasa itu je. Manis-manis ada. Ada. Ini nakal. Sebab jumpa tuanku mestilah ada manis-manis. Saya jumpa saja. Dijanjikan sebagai kerabat punya apa ni penyanyi ke, kalau ada program diraja dipanggil Abang Man ke kan, kita tahu kan. Sometimes lah. Sebab buka sikit. Tu banyak. Kau ada kongsi dengan Amin Tak ada. Tapi okey lah, itu pengalaman lah. Macam kita tahu kan, arwah ni dikenali dengan cerita-cerita yang mana dekat dengan hati rakyat. Contoh macam cerita Hantu Kak Limah, orang kampung, and then 16 puasa, 17 puasa, 18 puasa. Lepas tu
Amin sebagai nak meneruskan legasi arwah Muhammad Khalid ni kan. Amin direct cerita 19 Puasa. Apa yang menginspirasikan ataupun Amin nak meneruskan apa yang arwah Muhammad Khalid buat, ataupun Amin ada direction sendiri untuk buat 19 Puasa tu? Macam mana tercetusnya nak buat 19 Puasa tu? Macam mana tercetus 19 Puasa. Yang pertama ni memang Amin nak sambung siri tu lah, siri puasa. Tu dah banyak kali bawa dengan Man. Saya 19 Puasa tu. And then apa yang lainnya kat 19 Puasa ni, sebab kita satukan Kampung Bekor dengan Kampung Pisang. Kampung Bekor ni dari 16 Puasa, dari 15 tak silap, 15, 16, 15, 16, 17, 18. 18 Kampung Pisang. 18 Kampung Pisang ya. 19 ni dia ke Kampung Bekor and then combine Kampung Pisang. So kelainan dia kat situ untuk combine kan dua universe tu kan. Dia kira multiverse lah. Tu yang ada multiverse tu. Itu yang Wani tu. Fuyo multiverse. Ada sebab kenapa Amin buat tu. Sebab salah satunya kadang ada setengah fan atau yang dah pernah tengok Kampung Pisang dengan ni semua 16 Puasa, diorang confuse. Yang dekat Kampung Pisang tu bakar-bakar dak ngasri. Benda itu. Benda tu yang Amin terangkan dekat 19 Puasa. So yang ni Bakoba, ini dak ngasri kampung ni. Tu. Jadi cantum kan. Padahal dia orang ni sebelah je kampung. So orang confused. Dak Nasri ni cerita apa? Bakoba ni cerita apa? Kenapa ada dua orang? Dua watak muka yang sama. So dalam 19 Puasa ni dia menerangkan lah watak dua orang ni dari mana. Itu yang berlakunya multiverse tu. Senang buat. Senang buat macam mana tu? Maksudnya untuk cantumkan ke, sebab itu adakah itu idea arwah ataupun Amin sendiri? Itu idea kita. Idea kita. Macam mana nak mula-mula Amin nak direct cerita tu? Apakah ideanya nak jadi guide untuk buat cerita ni? Idea dia Amin tengok balik 15 Puasa, 16, 17. And then reference 19 Puasa ke situ lah. 15, 16, 17 Puasa. Itu reference dia. Tengok colour dia. Kalau kita tengok dia punya colour 19 kan. Colour 19 tu sama dengan colour 15 Puasa. Colour 19 tu colour 15 lah. So dia mix sekali. Mixkan colour tu. Dia mix dari segi story pun dia story pun bertemakan 3 series tu lah. 3 series tu. So berapa lama? Kat mana di shooting 19 Puasa ni? 19 Puasa kita shoot dekat kan 19 Puasa ni Bota. 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 Kita cakap Tuhan. Tuhan. Saya pun ada. Kira hati awak duduk dengan hati kat Bota dengan ni Lumut Bota Port Gerhana. Ya, tempat Port Gerhana. Sinbut tu. So ada nak buat yang 20 Puasa tak? Nak dekat dah bulan puasa tu. So kita pun nak tahu juga. Ada. Tapi bukan untuk next year, mungkin tahun lagi satu. Tapi ada plan lah. Ada plan. Ada plan. Jadi sunyi lah, tak ada 20 puasa untuk mungkin ada benda lain. Ada kita benda takut lain. balik-balik terus buat. Mungkin ada benda lain. Kalau tak ada 20 pun insyaAllah ada benda lain. Ada benda yang dah ready. Sebab Amin dengan Man ni macam Azman ada yang arwah dia tinggalkan something tentang Kampung Pisang ni, and then tu yang kita orang sama-sama work untuk nak expandkan universe Kampung Pisang ni. Nak cerita tu. Boleh je. Boleh je cerita apa nak cerita. Jangan macam tu. Kita boleh kongsi. Orang kata itu terpulang pada abang. Sikit-sikit. Okey, apa tu saya mungkin boleh terangkan dekat apa yang Papa ada
pesan kat saya lah. Ini adalah hari terakhir syuting siri Warung Pak Jabit. Apa tu, saya nak balik Johor ni. Kalau kita ngam dengan Abang Mamat, kita nak balik dia cakap tak ragat lah balik, duduk lah kan. Dia dah cakap kita duduk lah dulu kan. Jadi dalam masa saya kena tahan dalam 4 jam 5 jam ni nak balik ni, 4 jam 5 jam menghadap kat dia. Dia cerita everything. Soalan pertama saya sebenarnya, bang tak buat ke 19? Berbalik pada soalan awak. Tak buat ke 19 puasa? Ni dah bulan berapa ni bang? Jawapan dia apa tau? Aku bukan tak nak buat, tapi biarlah orang lain buat. Jadi macam siapa yang nak buat, kena buat. Lepas tu berbual macam-macam apa tu, apa fungsi seni sebenarnya, apa beza seni yang functional arts dengan seni yang lara. Buka lah, dia kupas macam-macam. Apa yang terjadi dalam industri, apa yang mempengaruhi industri-industri luar, macam mana musuh-musuh. Saya macam mana saya cakap benda-benda gelap, benda-benda anasir-anasir yang yang memusuhi apa tu ideologi ketimuran kita ni. Dia bermain dekat dalam industri ni macam-macam lah. Selepas tu kami decide untuk, saya bagi cadangan, why not kita susun balik timeline Kampung Pisang ni waktu ni kan. Itu je saya boleh detail. Lepas tu dia cakap okey macam gini, nanti lepas ni kau kena banyak bincang dengan Amin. Kau kena banyak bincang dengan Amin, adjust balik, benda ni kena berevolusi. Sebab dia pun cakap kampung adalah tempat manusia hidup. Bila manusia hidup ni, dia takkan statik. Dia akan berevolusi. Tu yang kalau kita tengok pun cerita Abang Mamat dah 15 puasa sampai ke 18, dia berevolusi. Kisah dia jadi lain, setting color dia jadi lain, apa tu ni. Jadi ada kemungkinan lepas ni Amin pun berevolusi, dia takkan sama macam yang dulu. Sebab kita ni bermain dengan watak yang satu timeline, linear timeline, yang ada sejarah dia dan ada future dia. Sebab manusia ni makin lama dia akan berevolusi jadi benda lain. Kelompok masyarakat pun akan jadi lain. So kisah dia akan jadi lain lah. Tu yang salah satu yang saya nak highlight kan adalah dia satu pasal 19 puasa, dia suruh orang lain direct. Dan yang keduanya, saya dengan Amin kena bincang banyak. Pada waktu tu saya belum rapat lagi dengan Amin. Rapatlah, berbual jugalah kan. Tapi tak macam gini. tak macam gini. Tak macam gini. Tak macam gini. Dulu macam kira tak macam sekarang dah boleh peluk. Cuma masa itu kenal tapi tak rapat lah. Berbual tapi tak too deep. Sebab macam agak terkejut bila arwah ada cerita tu. Dia cakap lepas ni kau kena banyak bincang dengan Amin benda-benda ni. Saya dalam hati, saya ni budak baru, mana saya faham benda-benda ni kan. Dan kenapa nak kena bincang dengan Amin sedangkan dia ni director. Mamat director. Ya, dia tengah ada kan. Dia tengah, kita tak terfikir. Kita tak terfikir. Tapi dia dah bagi hint. Dia bagi hint. So Min, macam cost Min, macam mana Min? Cost nak buat drama, filem, lepas tu Amin dapat daripada mana? Yelah nak buat bukannya free. Ya. Cost macam drama kita ada RTM, RTM semua, Astro dan TV3, tonton semua tu. Banyaknya cost dari TV station. Dari drama, dari TV station dia ada cost dia sendiri untuk drama. Telefilm lain pula costnya. Super Tele lain pula costnya. And then filem, kalau filem kena cari, kalau kita ada satu production house yang memang big production yang boleh fund, okay. Macam sekarang Amin tengah struggle sebab lepas arwah meninggal, kita bergerak sendiri. So banyak Amin kena dengan mama pergi cari funder ni benda itu. Dia macam kerajaan sendiri ada ke membantu? Ada apply ke? Macam tu ke? Finas. Cuba Finas ke? Sebelum ni tak pernah. Tak pernah apply. Kalau kerajaan banyaknya untuk filem,
Filem tak ada. Dia mungkin ada bantuan bawah finance, tapi before this dia orang tak pernah apply lah. Tak pernah apply. Tak pernah apply. tak pernah apply. Adakah lepas ni nak apply? Ada. Ada. Alhamdulillah. Dalam proses. Dalam proses. dalam proses. Amin cuba. So boleh lah tengok. Amin cuba finance. macam masa tu Amin kat Kuching lah kan. Okay. Kat Kuching ada IFA Asian Festival tengok ada untuk dana pasca produksi, untuk post production. Amin pun macam okey kan. Amin tak tahu pun ada benda tu. Ada peruntukan lah. Benda tak dirancang kan kita macam okey. Cuba lah. Cuba. Okey. Okey kan. Dapat lah. Boleh lah ni. Okey. So macam macam abang kan. Macam mana boleh percaya dekat Amin ni untuk direct? Yalah macam orang-orang lain lah. Anak muda. Mungkin dah sebab mungkin dah sebab anak Mamat Khalid. Kan mungkin sebab dah anak Mamat Khalid, so anaknya takkan mesti power ke mesti apa? mesti Mesti power power dia. macam apa dia. Mungkin dah searah sekepala macam bapaknya ke. Mungkin itu mungkin lah selalu bermain di fikiran kan. Kalau dia ni anak somebody, okay, so dia akan sama macam. Yalah, bukan senang orang macam abang, orang yang lama nak mendengar arahan daripada seorang anak muda daripada yalah walaupun dia anak tapi tak ceruk mana. Ceruk mana arah aku senang-senang je. So macam mana bang boleh bagi ni sikit bang. Okay, satu kalau saya tengok dari sudut perspektif Kampung Pisang ni telah di-establish dia punya universe dia punya karakter dia. Jadi saya tak risau. Kita just follow apa benda yang ada dulu dan kita kembangkan. Jadi Amin dia tahu nak kembangkan macam mana. Dan kita always berbincang pasal benda tu. Lepas tu dari sudut technical dan skill, saya tak ragu dari sudut Amin punya technical apa tu dan skill dan view dia. Sebab satu track record dia, yelah ada setengah orang anak bapak nama je anak bapak tapi tak follow the process. Amin dia melalui the process. Dan dia punya hasil tu pun saya dah tengok memang okay, memang up to the standard. Tapi untuk menyamakan Amin dengan bapa dia, itu pada saya tak adil lah. Sebab apa tu dia pun ada cara dia. Dia ada satu look dia, saya pun susah nak describe. Ada satu look dia dengan feel dia bila tengok. Kalau saya selalu tengok video, okay ni Amin punya touch. Okay. Saya dah nampak. Kita boleh tahu lah look ni memang Amin punya touch. Tu yang ni Abang Mamat ni. Yang ni combination of two. Dia macam gitu. Jadi saya pula je tak ada masalah apa tu nak bekerja dengan orang lagi muda dengan saya ke apa. Sebab satu saya kena fikir, saya pun nobody dalam industri ni. Saya still menganggap saya ni adalah tetamu dalam industri ni. Sebab yelah kita bukan pelakon kan. Kita orang gila tiba-tiba datang kan. Orang gila. Sebab saya memang di label orang gila kan. Jadi apa tu takkanlah saya nak komplain banyak. Okay. Siapalah kita kan. Tapi kita tengok hasil dia. Okey. Dan pada saya inilah Kampung Pisang. Ada orang apa tu petikai. Kenapa Amin ada setengah lah. Tak ramai petikai. Ada petikai. Kenapa 19 tak sama dengan tu? Tu yang patah balik kita kena ingat evolusi. Sebab kita ni Kampung Pisang adalah satu universe ni berevolusi. Contoh ibaratlah kalau dulu parti lain memerintah, sekarang parti lain memerintah, evolusi. Bila yang ni memerintah, apa tu keadaan jadi lain, tu jadi lain. Bila kita dah tua pun kita punya fizikal lain. Dia macam gitu, evolusi. Dan konsep evolusi ni telah dipesan oleh Bang Mamat, cakap kita always kena evolusi baru orang dapat terima dia benda tu tak tepu. Sebab kita bermain dengan watak yang hidup. Kita bukannya cerita pasal kereta yang dia statik, dia tak dia macam tu, itu dia je macam itu je kan. Tu pada saya is the right time Amin sambung dan dia je yang faham benda ni. Siapa lagi yang faham? Yalah. So macam Amin pula, macam mana nak arah pula orang-orang legend ni. Itu yang abang tengok Amin. Ni Amin pula nak arah macam Haji M. Osman. Lepas tu Ropi, yang ramai, yang legend. Joey. Tok Wee. Bell. Bukan. Demo mesti ada demand. Dia mesti ada tu. Bell tu dah Amin dah. Bell support. Bell sangat support. Sangat support. Semua yang pernah berlakon dengan arwah, semua yang ni support. Banyak lagi bagi.
banyak memberi lagi. So baru-baru ni masa buat hantu lompat kampung pisang, semua just lagi ni lah, lagi ada, memang follow script lah, memang semua para pelakon tu yang membantu. Jadi dia tak kisah siapa yang ni, Tak kisah. kami on je. Hantu lompat kamu pisang. So Amin yang Amin baru lagi kan. So Amin ada rasa segan kan, kita nak direct otak ni semua kawan-kawan papa kan. So takkan Amin nak tunjuk Amin nyigung macam ni pula. Mana mau yo. Jangan rupa itu yo. Rupa itu. Kang buat macam tu kan tak. Kita pun kena sedar diri kan. Kan bila buat macam tu kan, bukanlah lah mungkin satu lah kan, ni arwah tak ada macam ni, anak dia tak pula macam ni kan, spoil lah benda tu kan. Ajegam. Mana boleh yo. Tapi alhamdulillah lah, masa syuting atau lompat kawan pisang semua bagi kerjasama. Semua bukan kat hantu lompat ni, sebelum ni pun. Sebelum ni lah. Sebelum ni pun. Sebab dah lama daripada umur 15 kan. Amin memang dah bergelumang dengan dia. Macam kru ni, siapa dia? Amin. Kru ni ada kru yang sama arwah, ataupun kru bila Amin dah jadi director yang baru, mengganti arwah ni, adakah orang yang sama ataupun tukar ke macam kru-kru Amin lah? Campur. Budak lama tu tak ada. Ada. Oh, masih campur. ada. Campur. Tapi bercampur lah. Yang lama tu tak ada, cuma add-on baru masuk lah. Ya. So yang budak-budak kru baru ni, bila dah habis, Amin nak buat direct cerita lain, adakah Amin panggil dia orang nak join lagi ke, ataupun Itu Amin tak pasti, kita tanya dia orang. tapi setakat ni dia okey lah. Join lah. Jadi sometimes dia orang tak dapat pun sebab dia orang clashing dengan projek lain. Tapi yang saya faham, saya sebagai cast, lepas tu campur dengan kru, dia sebenarnya feel duduk set tu lain. Saya tak pernah dapat feel macam mana. Saya ada juga dengan production lain, tapi yang ni dah macam family. Dia jadi keluarga lah. Amin. Salah satu ni Amin, ya kan kita ada hierarki. Amin macam elak lah. Amin kat set kita nak macam family lah. Macam tu. Aku respect aku macam tu je lah. Tak buat yalah. macam keluarga lah. Amin lebih pada family. Kita nak enjoy benda ni. Kan? Bila kita enjoy buat sebuah karya tu, automatik. So dia pure lah. Kita nak buat tu kan. Macam Amin dah arah 19 puasa. So dah sambung legacy arwah. So arwah terkenal dengan hantu Kak Limah. Ada terfikir ke ataupun dah rancang untuk buat sambungan hantu Kak Limah ni? Maksudnya kamu pisang dia? Hantu Kak Limah kamu pisang ni yang didirect oleh Amin. Memang tak. Amin tak. Macam benda tu cepat bagi Amin. Benda macam dia tiba datang. Amin macam Amin tak expect. Masa arwah meninggal tu, memang Amin tak ni lah. Sebab Amin memang nak belajar lagi. Ada benda Amin nak belajar lagi kan dengan arwah. Memang dari segi teknik ni semua ada benda lagi yang Amin nak belajar. Untuk kuatkan diri Amin semua ni kan. Ada benda. So bila kena arah berbuah 2 kali, tentu macam start beritu lah. Yang buatkan Amin jom. Salah satunya memang geng-geng Kampung Pisang. Untuk geng-geng Kampung Pisang, itu papa-papa punya fan Kampung Pisang. And then family. Itulah yang bagi semangat. Itu yang bagi semangat. And then semua geng Kampung Pisang. And then Hazama yang ni, memang Amin fikir itu je time tu. Sambung. Sambung buat. Teruskan. Minat tu memang minat dia kecil. Cuma Amin ada benda yang dalam diri Amin rasa ada benda yang Amin belajar. Masih lagi tak cukup. Masih lagi perlu belajar. Ada lagi certain part yang Amin rasa
aku kena belajar lagi. Sebab I mean setiap habis satu shooting, satu cerita lah, satu filem, satu seperti tadi, I mean nak improve apa. I mean suka tengok balik apa yang tak okey sini, apa yang tak betul. I mean check balik. Bukan karya diri sendiri pun. Kami akan check balik apa yang tak okey, apa yang tak kena, kenapa jadi macam ni. So bila dah dapat tu baru ambil, okay, next time jangan, okay, improve setiap kali. So macam filem Amin buat filem ke drama, apa yang penting macam Amin kata itu tadi, skrip apa semua, jalan cerita, macam kru-kru yang penting ni yang perlu ada dalam set untuk kita. Macam orang luar ni dia tak tahu, dia ingat buat filem ni pelakon je dia nampak. So siapa dia punya kru yang orang penting, kena ada dia ni. Kalau tak ada ni, contoh yang pegang putih tu kan, dia tak ada dia ni, mampu PM. dia punya tugas-tugas je, mungkin boleh kongsi semua. Macam Yen apa kerja Yen? Yen production manager. PM. Production manager Yen. Position dia PM. Position tu. Production manager. So tugas dia sebagai? Tugas dia untuk manage production lah. So PM ni kerja dia sebelum start shooting pergi Ricky tempat tu. Ricky tempat lu, dia buat buat surat apa semua. Itu PM. Tempat lokasi kita nak pergi. Dia banyak, ada EP, ada LP, ada yang bahagian kewangan ada. Bahagian explain sikit buat so orang pun nak tahu. Orang nak tahu. Orang nak tahu. Di sebalik tabir tu. Di sebalik tabir. Kena angkat demo-demo. Kan bila dah habis filem tu keluar nama. Lepas tu dia punya tu, dia ni apa kerja dia ni? Runner. Apa runner ni? Lepas tu apa tak? Boom apa ni, boomman. Kerja boomman ni apa? Ingat boom. Dia ada soundman, dia ada apa tu. Lepas tu runner ni normally yang pergi runner barang lah, makan apa. Dia bukan saja runner barang. Kalau contoh kalau lighting ada yang dia pun runner. Dia pun runner. Dia akan standby je. Dia macam tu. Lepas tu apa tu, lagi siapa tu, Conti. Ramai wardrobe department, makeup Conti ni sebagai continuity scene. So dia akan check, bukan check baju je. Scene tu sebelum ni apa ni. Dia banyak. Itu Conti. Prop dia kan. Prop tu pun kena Conti jadi sudut. Okay, position dia dekat mana, lepas tu apa mood yang scene yang tu. Kalau dia, itu hari yang last scene menangis, Conti ni kena okay, kamu lepas ni kena sambung menangis ni. So itulah Conti. Okay, lagi Boomman. Kira banyak lah sebenarnya. Dia terlalu banyak ni. Demo lagi penat ke apa? Demo lagi penat kan? Sebab demo dah kena ada tawan. Lepas tu nak tengok tempat lagi, nak cari barang memang lagi. Semua kerja keras lah. Bahagian teknikal ni DOP, director fotografi. DOP dengan tim dia, technical crew apa. DOP. Dan kebanyakan kita ni semua freelance. Tak ada yang terikat apa kan. Tak ada terikat apa, semuanya freelance. Dan semua department ni penting untuk baik filem ke drama, tele, kena. Satu tak ada, satu tak buat kerja, semua keluarga. So satu ni tak ada, bersangkut paut dah semua. Tak boleh jalan lah. Sebab benda ni dia konsep dia operational. Dia macam ada chain reaction. Dia ni memerlukan dia ni, dia ni memerlukan dia ni. Tak ada dia ni, sangkut lah cerita ni. So macam dah ramai ni, kos nak bayar demo ni macam mana? Demo ni macam buat filem apa semua, kita bayar bulan ke ataupun ni filem ini dapat? Untuk kru-kru ni macam pelakon kita dah tahu dia tak ada bulan. Dia tak ada bulan. Dia by project. So habis projek tu bayarlah. So sebelum kita nak lock dengan kru-kru ni kan, mesti dah ada agreement. Okay, shooting 14 hari. Aku nak pakai kau 10 hari. Ini bayaran dia. Macam tu lah selalunya. So macam tu lah. Ada agreement dia. Senang. Artis pula berapa hari. Artis. Dia kira dah siap-siap lah. Dah bincang siap. Betul tu demo pun senang kot. Mudah. Kerja PM. Itu kerja PM lah. Itulah PM lah yang buat kerja ni. Kita nak buat Yen lah. Itu kerja Yen lah. So Yen PM PM dia akan PM. PM akan PM. Dia bukan PM tepi lah. PM tepi lah. Itu kerja-kerja PM. Dia PM tepi kalau
Alamak, harga tak cun lah. PM tepi lah. Okay. Bincang ni. dia- Harga ni boleh makan ni PM tepi. Macam tu. So dia banyak benda berkait lah. Dia teamwork tu. So kalau ni tak dapat macam mana? Dia banyak soft sampai jadi. Itu. Macam pelakon ni Amin pilih ke ataupun yalah memang dah ada masuk pelakon ni. Macam pelakon, Kita nak tengok kan siapa yang boleh bawa watak ni ke. kadang ada yang suggest, ada yang Amin sendiri pilih. Tengok mana yang kena dengan watak tu. So Amin open. Tak ada Amin cakap Aminnya tak ada. Amin style Amin open. So kalau PM ni bagi pelakon Amin tengok. Okay, sebab Amin kita kerja ni based on trust. Okay, betul. Kerja ni based on trust. Percaya kan? So kalau tak percaya, susah lah kan. Patut ambil malai lah. Cuat trust. Percaya. Jadi trust satu sebab lepak dah lama sangat. Kan? Hari-hari kat Cokodok tu. Sampai macam tu. Jom sekali on. Tapi okey lah. So kita pilih tu dia berlakon okey lah. Okey. Maksudnya tak ada apa masalah apa semua lah. Dia paling ni pun itu je lah. Cakap Sebab orang nak tahu. Dia kalau terlepas cakap dia kena cakap. Dia tak boleh simpan. Dia bagi Amin kawan-kawan lah kan. Kerja. So, macam tu. Kawan-kawan. Kerja. So kena Ada profesional. ke yang lambat datang ke ataupun memang dah semua duduk situ? Dia sepatutnya memang kita akan duduk kat location. Kecuali dia orang merayap. Lepas tu kan tak jaga konten terlambat ke apa. Ada ke yang dah terlambat? Setakat ni tak ada. Yang kita orang ni tak ada lah. So, Ada. sebab Okey. kalau hotel pun semua duduk sekali. Duduk sekali. Betul. Tak Apa, ada lah. Safari Kuala. Sampai order situ. Lepas tu terus start. Jom pula. Jom. Lepas tu kita orang ni bila apa tu dah duduk sekali. Lepas tu dah macam family. Kadang selalunya saya akan sebelah bilik Pak Din dengan Cik Purnama ketuk lah. Bang dah siap belum? Sebab dah gerak saing. Kadang-kadang kita orang tak ada scene pun pergi juga. So tak ada masalah lambat. Setakat ni lah. Setakat ni tak ada. Okey lah. Mudah lah kerja tu kan. Cepet ni. Saya pernah berlakon cerita Sahul Bai. Sahul Bai. Tapi masih lagi belum ditayangkan. Cerita sikit bang. Amin. Sahul Bai ni. Bang ni. So Amin ada buat satu super tele Sahul Bai. 2 tahun dah Malai. 2 tahun Malai dah. pun ada berlakon. Astro first. Siapa lagi yang berlakon? Ni apa? Nizam Zaidi, Kodi Rashid, and then Adam John, Arwah Mak London. Yes. And then Arwah Mak London Arwah Mak London. Arwah Mak London sebelum meninggal. So bila ditayang kan tu? Dah 2 tahun. Dah 2 tahun. Amin dah siap edit, Amin dah hantar. And then Amin tak tahu apa keputusan. Sepatutnya ditayangkan di Astro First. Lepas tu sampai sekarang Amin menanti jawapan bila nak tayang. Dia tak cerita ni. sikit berkenaan apa cerita Sahul Bai ni? Sahul Bai ni dia agak dark sebenarnya. Dia cerita Hmm. pasal warga Bangladesh ni kerja kat Malaysia kena game lah macam tu, kena scam. Dia syndicate. Dia syndicate. So dia agak tak tahu, bagi Amin buat cerita tu realism lah. So dia combine. Papa lu ada buat Namaku Yasin, cerita pasal Namaku Yasin Indonesia. Dan Amin combine dengan Amin dan Lokman pergi ke laut. Gangsterism. So dia punya look macam tu. Amin combine Sahul Bai 2 ni. And then Sahul Bai ni datang lah sini. Dia janji kerja lain tapi kerja lain. So itulah realiti. Maksudnya cerita tu realiti yang ada di Malaysia lah. Mungkin sebab tu cerita tu lambat sikit nak Dia a bit heavy lah. Heavy sebenarnya. Mungkin berat ni aku nak kena potong nak tapih ke apa kan. So dia cerita pasal syndicate, pasal ni ada pasal apa dagangan organ. So Amin bukan nak highlight benda tu sangat pun. Amin perbuatan tu. Kenapa ada benda ni? Amin soal diri Amin, kenapa nak kena buat benda-benda macam ni?
So orang ni datang nak kerja je. Kenapa sampai nak libatkan dia macam tu kan? Okay. So genre dia genre apa? Dia Kelakar dia ke? dark comedy. Dark comedy. Dark comedy. Dark dengan Dark comedy black lah. comedy Dark Oh. comedy. Oh itu macam menarik ke. Tapi yalah dah 2 tahun tak ditayangkan. Ada lah kot. Adalah Sebab dia sangkut lah tu lah. Mungkinlah Finas tak lepas ke apa ke, dark sangat ke kan. Sebab itu untuk Astro First. Super Oh, Tele. so kena tunggu. Maybe dia orang kan? ada the right time untuk release benda Hmm. tu ke apa kan. Itu I mean what dia konsep dia, look dia 70s tapi zaman sekarang. Oh. Memang dress up 70s punya. Saya bell bottom. Luar ketat. Cakap masa tu panggil Amin, bang betul ke bang saya ni? Tak apa, malas pakai je. Pakai je. Saya pun pakai lah kan. Lakon lah. Pakaian sendiri lah. Pakaian disediakan. Oh di situ. Mana saya nak cari pakaian 70s ni, bell bottom, baju ketat-ketat semua ni. Pakai. Berlakon lah. Dia tu kan Tanjung Hutan. Tanjung Hutan. Kanan kuda tu. Oh. Kat situ je. Mula asal skrip tu Kata Pekan. Oh. Yin lah datang. Ni kita buat satu location ke? Mana? Jom Yin bawa. Pergi lah. Baik lah Yin. Oh. Daripada Pekan tukar ke semua dekat kanan kuda je. Yang kanan Oh, kuda. Semua dalam tu je. Semua dalam tu je. Oh. Tukar macam tu lah. Tapi besar lah kanan kuda. Siapa tahu kat Tanjung Hutan tu adalah kanan kuda tu kan. Tapi memang besar lah. So banyak tempat lah. So apa filem lagi yang Amin tak keluar? Maksudnya filem Tak ada yang satu dah buat. tu. Satu tu je. Satu tu. Dengan Hantu Lompat lah kan. Hantu Lompat. Hantu Hantu Lompat. Lompat. Ya. So Hantu Lompat tu bila rasanya? Next Itu year. keluar di mana? Pawagam. Di Pawagam. Pawagam. Dekat Pawagam. Tananda. Untuk abang Hantu Lompat abang ada kan? Ada. Hantu Lompat abang watak apa? Tetap Gerhana. 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 Sebab apa tu macam saya cakap tadi, Kampung Pisang ni dia adalah universe yang sama, dia lain universe. Jadi Gerhana akan kekal Gerhana lah. Oh. Cuma jalan cerita ni yang berbeza. Okey. Oh, dia jalan cerita berbeza tapi nama Gerhana. oh, Konflik yang berbeza lah. Konflik yang berbeza. Kampung tu tak Kampung Pisang. Kampung Pisang juga. pelakon masih sama. Ada tambah. Ada tambah. Ada. Ada tambah. tambah. So ini tahun depan punya Tahun depan. tahun depan Tahun depan. filem Tahun lah. depan bulan berapa tu? InsyaAllah. InsyaAllah. Yang kita target bulan 4 lah. Target Bulan bulan 4. Oh so bulan lepas empat. raya lah. Lepas raya lah. Kita target bulan So 4 lah. sebab orang tengok ni mesti dia tunggu. Betul, betul. Okay bulan 4 aku kena lock. Sebab dia ada proses dia. Kita kena wajib tayang dulu baru tahu. Okey. Mungkin boleh jemput kami. Boleh. Apa pula tak boleh. Yang kena jumpa Hantu kami. Lompat tu. Kena tengok. Sebab saya cakap tu terang, cerita Hantu Lompat ni agak special sikit. Dia agak special. Memang orang cakap semua movie special kan. Tapi dalam universe timeline Kampung Pisang ni, sebab oleh kerana saya salah satu tugas apa tu arwah Abang Mamat suruh buat adalah untuk jaga timeline universe tu. Sebab saya yang ni special. Special kenapa? Tu tengok lah. Dia kena tunggulah bulan 4. Bulan 4 tak. Jap je. Jap ya, pejam celik. Jelik dah. Jelik. Dia nak masuk bulan 12 dah. Betul. Raya. Ni dah masuk bulan 12 ni. Betul ke? Jap je. Puasa. Kamu kan puasa. Ya semua. Saya ada kawan. Aduh. Terusnya. Okay. So filem yang Amin nak buat. Maksudnya Amin sendiri nak keluarkan Amin punya idea Amin sendiri apa memang semua. Nak buat filem tak ni. nak membayangi arwah Mama Khalid. Tak nak bayangi arwah Mama Khalid. Maksudnya filem yang Amin filem nak yang memang buat. Yang Amin nak teringin kena keluar. Amin nak buat filem Nak buat. macam ni. Genre macam mana? Kalau personal Amin sendiri, Amin minat cerita epic ke mana? Cerita Melayu, epic Melayu. Dengan cerita sejarah, cerita ni Amin minat. Tu salah satu yang bukan Amin ni, arwah pun minat tu. Tapi Amin, jiwa Amin itu. And then yalah, komedi pun salah satunya yang memang Amin ni lah kan. Action. Kalau ni dia semua genre tu lah.
Tak adalah Spesifik. satu tu je. Dia banyak benda Amin nak Berbagai lah. berbagai. So Amin nak Tapi dengan cara Amin. cara Amin lah. So hantu lompat ni pun kita tahu kan, kita sambung arwah apa macam ni, tapi Amin dia masuk style Amin. Amin punya idea. Sendiri style. punya idea. So genre yang kita nak lah. Sebab tak nak buang. Maksudnya Amin, memang Amin nak ambil idea sendiri, tapi Muhammad Khalid pun ada juga. Faham tak? Amin tak boleh kena. Tak nak hilangkan Tak nak hilangkan sentuhan arwah Muhammad Identiti Khalid. lah. memang- Identiti arwah tu kena ada sekali. Ada sekali. So, So Amin bawa dengan cara Amin. Cuma cara yang berbeza. Cara lah. yang berbeza. Hmm. Tak nak ni tak nak hilangkan. Memang Amin Memang tak, tapi nak ikutkan pun tak boleh, tak lari pun, takkan lari sentuhan arwah tu dalam Amin punya direction untuk buat filem kan. So dia ada je nampak, okay, kita boleh tengok, oh ini Muhammad Khalid sikit. So kita boleh nampak benda tu. So nak lari pun memang tak boleh. Sebab arwah Muhammad Khalid tu memang besar dia punya pengaruh pada Amin kan. So Sebab memang Amin pun start pun dengan Papa kan. So Papa pun memang Amin idolakan Papa dari kecil. okay. Dari Amin kecil Amin dah idolakan Papa. Amin tengok Papa, cara Papa ni dari kecil memang kita dah follow dia. So secara tak langsung Amin memang terikut lah apa yang So, arwah buat. tak kisahlah kalau ada masyarakat cakap ikut, maksudnya masih lagi bawa arwah tu, maksudnya apa, jalan cerita, genre apa semua. Genre semua macam Kampung Pisang, rock, Okay. arwah Ahmad Khalid. Aminnya ada Aminnya. Okay. Macam tu. Nanti korang akan pasal nanti. Macam Sahul Bai tu memang Amin. Sahubai tu Amin. Memang Amin lah. Sahubai tu Okay. Amin. Itu memang karya Amin lah. Tu Amin. Memang idea Amin. Ya. Sahul Bai tu. Okay. Sahubai. Tu first. Oh, Yang Amin punya, yang Amin sendiri. Sahubai tu. So nak tahu Amin punya touch ni macam mana, kita kena tunggulah. Sahul Bai ni. Sahubai. dah 2 tahun. Tak tahu Itulah dia. Kena sidai. Biasalah tu. Kita kena buat petition. Itulah dia. 2 tahun tu kira lama juga. So kalau nak tengok betul-betul Amin punya touch ini Amin, itulah. Kena tunggulah Sahul Bai. So filem macam Amin cakap tadi, filem sejarah yang Amin nak. So Amin nak bawa apa? Kalau macam di negeri Perak ni, adakah pahlawan macam Pahlawan. cerita Mat Kilau? Pasir Salak. Ya, Pasir Salak. Ada arwah dia tinggalkan skrip pun tak. Oh, Tak sempat nak shoot dah. So memang dah ada skrip tu Pasir dah Salak. ada. Pasir Salak. Dia tak satu tajuk filem ni Nam. So dia fiction dari Pasir Salak punya cerita. So bila agaknya Bila Amin dah ready. sebab macam Sebab berat, tu maksud Amin nak kena, ada benda Amin nak kena belajar, ada benda yang Amin kena itulah benda tu sebab lah. bila cerita yang kena research, sejarah, yang yalah, Amin kena sejarah ni research. dia banyak dia kena tahu kan. So Benda yang dia, berat. dia berat lah Benda kan. Kan kalau tersilap sikit orang pula Betul. bising Yeah. ke komen ke. So itulah tengah menunggu, tapi skrip semua dah ada. Skrip dah ada. Barang dah ada dah. Skrip dah ada. Cuma belum jalan. Barang dah ada, tinggal on je. Bila Skrip agak-agak ada. tu orang tu? Itu Amin tak pasti bila. Barisan-barisan pelakonnya dah ada dah. Kita nak tahu pelakon dia. Barisan-barisan. pelakon. Pada waktu itu tu dah ada lah. Dah ada. Papa dah ni dah pun, dah pre-pro dah pun. Time tu Papa, arwah Papa kurus lagi dah atas wheelchair lagi. Dia dah semangat nak buat cerita 6 tu. So tak silap Amin the second time yang dia masuk hospital. Okay. Dekat sini KPJ KPJ, sini. okay. Itu lepas tu tak jadi tu. So pelakon-pelakon tu adakah pelakon yang sama? Yang Kampung Pisang Tak, ke? ni lain. Ini memang lain lah. Lain. Senarai dah ada. Senarai dah ada pada waktu itu lah. So kalau Amin Yelah, Amin nak buat balik pun mungkin nak kena campur dengan sekarang punya dengan baru dengan lama nak kena.
Combine sekali. Nak kena tengok balik macam mana. Mungkin abang pun ada. Sebab abang rambut panjang zaman-zaman dulu. Tak tahulah. Takkan saya yang botak ni. Ada je lah warna dulu tak. Abang memang muka-muka klasik sikit. Muka-muka zaman-zaman. Zaman purba. Bukan zaman purba. Zaman. Tak, betul-betul. Muka zaman Melaka. Ya. Pahlawan Melaka, para Miswara. Yang itu kena tanya dia. Mana ada Azman ada. Abang ada look tu kan. It's okay lah. Boleh masukkan lah. Kan? So banyak hazanah-hazanah yang disimpan. Maksudnya skrip-skrip yang ada tapi tak dirilis lagi. dirilis. Banyak kan Ada. Banyak. Ada yang tinggal skrip dia, ada yang treatment saja. Ada yang sinopsis. Ada yang sinopsis. Sinopsis je. Banyak lah. Arwah banyak yang dia tak sempat nak buat cerita epik Melayu sejarah ni. Sebab kenapa? Tu Amin tak boleh nak jawab kenapa. Tak boleh nak buat cerita epik tu. Tu Amin tak pasti kenapa waktu tu. Tak tahu lah sebab bajet ke apa kan. Tapi setahu Amin arwah walaupun cerita dia epik, bajet dia selalu tak minta lebih pun. Walaupun cerita epik kadang dia minta 3 dalam banyak itu. Sebab dia tahu story dia macam mana. Dan dia tahu nak play macam mana. So dia tahu bajet berapa. So dia tak sempat nak buat. Yelah sebab cost dia benda waktu zaman tu mungkin cost dia ke. Dia kira yang first cerita epik Melayu pun yang ada komedi Lambuana dia buat. Lambuana. Ya betul. Itulah Lambuana. Yang paling itu best lah nampak. Itu yang first itu dia First film dia Lambuana. Second Rock 1. Yang third film Malaksa. Dan bawa zombie go pisang. Malaksa yang ketiga. Malaksa bukan kata nak buat yang ada yang sequel yang kedua ke? Ada. Dulu arwah apa dia nak buat Din Burger. Kawan Malaksa. Din Burger. Tapi tak Amin cari balik skrip tu tak tahu mana. Ada dia ada tulis. Malaksa 2. Itulah special arwah ni. Dia nak buat cerita yang memang hari-hari kita. Kita lalui burger, kita makan dekat malam, laksa orang kampung. Tapi cerita Malaksa tu banyak juga dia. Ada isi lah, dia ada nasihat. Yang gelak-gelak Aku apa mabuk. Tapi okey lah cerita-cerita macam tu. So abang macam mana bila abang dah bersama dengan ni, apa yang abang nak buat? Maksudnya apa yang abang nak bantu Amin? Saya akan berpegang kepada apa yang dah saya janji pada Abang Mamat. Dia suruh saya jaga timeline. Lepas tu untuk nak kembangkan karakter. Dia bukan kembang macam mana lah. Setiap karakter ni sebenarnya kamu bisa, dia ada cerita belakang dia. Dan sepatutnya dulu Abang Mamat cakap setiap karakter ni akan ada standalone movie dia. Jadi apa tu benda-benda tu yang saya akan bantu Amin. Kadang-kadang buat research, lepas tu nak relatekan dengan isu-isu semasa sekarang. Baru satu movie tu dia relatable. Orang boleh faham, orang boleh terima, dan at the same time ada message juga kita nak sampaikan kat orang. Macam gitu. Macam saya ni, yelah kita bukan orang movie, kita bukan orang seni. Tapi untuk membantu dengan cara saya bantu mana yang boleh lah. Kadang bila sembang dengan Man cari satu idea, dia akan sembang ni, dia akan buka lagi satu sini. Dia saya ni. Bila sembang dengan Man, dia akan buka, dia akan buka lagi. Tu yang Amin kenal Man lah. So kat situ dapat idea-idea baru yang untuk nak buat apa benda, bincang dengan Abang Man. Dia tak pergi surface, dia akan pergi dalam. Deep lah. Dia saya tiba-tiba siap satu treatment dah. Kalau treatment gitu kan sebenarnya apa tu untuk Amin nanti akan datang. Sebenarnya kalau nak kira dah banyak juga. Banyak. Dua-dua apa tu ni? Ambil pen dah. Siap lah. Dah ada, barang dah ada. Cuma belum release lagi lah. Belum shoot. Okay lah. Banyaknya untuk kamu pisang lah. Kamu pisang. So tu yang kita orang tengah susun.
Okay. So lepas arwah meninggal dalam beberapa tahun ni memang agak Amin pun lepas arwah meninggal memang Amin down. Okay. Sampai dekat 2 tahun kot. Alright. Lama. Amin nak move on dulu. Sangat-sangat lama. Oh, Dah ke mana dah ni? Dah tak tahu dah ni. so dia memang dah malas lah. Dia bukan duduk rumah dia bukan malas. Dia lost. Dia lost. Dia ada nampak lah depression dia kena. Man nampak ah. Nampak tu sometimes saya berulang-alik lah ada apa tu daripada Johor ke sini tengok. Saya try to spend time. 3 bulan sekali saya akan datang, saya duduk seminggu. Buat lah lepas cakap Amin nak buat apa tu. Dan kawan-kawan lain pun memang ada datang sebab nampak dia Amin ni lain lah. Lain. Sebab dia bila dulu dengan arwah sentiasa bersama, bila tak ada tu dia terasa kehilangan. Jadi nasib baik ada sokongan daripada sahabat-sahabat ni yang datang ke sarang lah waktu tu. Man yang banyak datang pun. Oh dia. Kena sarang Ipoh. Kena kalau Amin ke Johor pun kena. Memang bagi semangat lah bang. Sebab apa tu kebetulan pula. Yalah bapak dia pun arwah pun suruh lepas ni kau banyak bincang dengan Amin. Tapi tu kita tak faham. Rupanya kita ada chemistry, kita tak tahu. Tapi dia sebagai bapa, sebagai director, dia nampak anak aku perangai macam gini. Man ni perangai macam gini. Okey kot. Yang gila-gila. Boleh ngam lah. So pesanan arwah sebelum dia meninggal kat Amin, mungkin dia ada macam pesanan lah yang kita memanglah kita tak tahu dia bila dia pergi kan, tapi pesanan kita simpan sampai sekarang. Amin simpan sampai sekarang. Tanggungjawab. Tanggungjawab. Kita kena bertanggungjawab dengan karya kita, dengan apa kita buat. Itulah selalunya arwah pesan. Dan benda tu yang Amin selalu ingat. Kalau Amin buat tu, Amin tengok ini kau Amin buat macam ni, orang apa ni kesan dia? Orang macam mana nanti. So dari situ Amin tapis sendiri. Supaya tak terlalu direct, tak terlalu tak terlalu nyucuk sangat. Menyusuk ke kalbu tu. Okey. So tanggungjawab lah. Tanggungjawab. Pesan tanggungjawab. Tanggungjawab pada diri, pada karya, pada keluarga. Alhamdulillah sekarang dan pada masyarakat. Pada masyarakat. So kita pun dah rasa 2 jam lah ni. 2 jam beku ni. 2 jam ni memang beku ya Ahmad. Aircon ni kata 16 tu macam tak turun. Aircon ni macam tak turun je. Aircon dia sejuk, betul ranjor kita lah dekat dalam kita. Dalam kita. So kini last lah pesanan yang terakhir Amin kepada orang yang baru nak cuba menjadi director ke pengarah ke masuk dalam bidang lakonan ke apa semua. Pesanan kepada masyarakat atau anak-anak muda. Okey. Kepada semua yang bakal upcoming filmmaker mana yang betul-betul ada passion, betul ada minat, bagi Amin trust the process lah. Dan setiap perjalanan tu kita kena lalui dan ada kebaikan dia untuk kita belajar. So macam Amin sendiri pun, Amin pun ada time Amin give up. Hampir give up macam tak boleh go. Tapi bila tengok balik ni, dia semangat tu datang sendiri tau. Dia macam okay go. Amin kadang bila Amin down, Amin tengok ni papanya dokumentari. So kita kena cari satu benda yang buat kita naikkan kita punya semangat. So far pengalaman Amin sendiri proses lah, trust proses tu. And terima apa yang datang tu, mana yang baik ke buruk tu kita kena terima. So kita kena tahu mana yang ni kan. So kalau insyaAllah Amin kalau diizinkan tu, kalau kita ada kehendak tu boleh. Just yakin dengan trust lah. Jalan terus lah. Jalan terus. So Abang Man mungkin ada pesanan, nasihat kepada ni. Nasihat. Saya ni orang yang maybe tak layak nak bagi nasihat tau. Kita perangai macam gini kan. Tapi kita kena ingat, kalaulah kita buat sesuatu tu dan kita yakin apa yang kita buat tu betul, tak salah, dari sudut hukum, dari sudut undang, dari sudut syarak. Tapi yang bab salah betul ni kena research lah kan. Bila kita dah betul yakin, buat je.
Jangan peduli apa benda cakap orang. Sebab orang tak rasa apa yang kita rasa. Jangan kita fikir, aku seorang-seorang boleh ke buat? Tuhan ada. Apa ada hal. Kan? Jadi, jangan give up. Jalan terus. Sebab ujung-ujung kau kat kubur pun seorang-seorang berada. Jalan terus. Betul. Jalan Okay. terus. Tajuk baru. Tajuk baru. Dikubur. Dikubur. Okay. Okay, last lah. So bang, sebelum ni kira lah, abang nyanyilah satu lagu. Untuk belanja. Belanja lah. Lagu sikit. apa? Lagu apa-apa. Belanja lagu yang abang viral lah. Abang lagu viral. Sebelum kita nak tutup ni bang. My Sejahtera. Come on lah bang. Abang satu lagu, nanti Amin kita suruh Amin. Amin tak suruh nyanyi lah. Kita suruh promote filem terbaru nanti. Okay. Okay bang, satu. Muzik bang. tak ada Muzik tak ada. apa, Aduh. bang. Nanti pandai-pandai lah demo buat kat dalam tu. Anak seni ni tak perlukan muzik bang. Suara sedap. Okay bang. Okay, Satu, dua, tiga. Pinjam 100 Nonilam Sari, pinjam dulu ku bayar nanti. Duit dah habis aku dah pokai, semua benda aku dah gadai. Jangan. Berbakat lah bakat abang. Bukan setakat menyanyi, berlakon pun boleh. Memang terbaik. Okay, so terus promote. Amin promote. Apa yang nak promote? Okay. Terima kasih. Kita gegar. Kita. Sorry. Nanti cut dia. Okay, kita gegar. Okay. Okay, Amin nak ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kita Gegar kerana menjemput Amin, Sepet, Malai dan bos. Amin nak ucapkan terima kasih. And then pada peminat Arwah Bapa dan juga menantikan karya seterusnya, nantikan Hantu Lompat di Kampung Pisang, InsyaAllah tahun depan. Dan cerita-cerita yang lain. Koma kat luar sana tunggu. Tak lama dah ni, nak dekat dah. So nak dekat dah berapa bulan je lagi. So siapa yang nak tengok cerita arahan Amin Khalid yang ada twist-twist arwah Mak Khalid, bolehlah tahun depan lah ya Amin. Tahun Cerita depan apa? Hantu Lompat di Hantu Kampung Pisang. Lompat di Kampung Pisang. di Kampung Pisang. Okay. So kepada yang tengok podcast ni, jangan lupa share, like, lepas tu subscribe kita punya Kita Gegar. Kita ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, semua ada lah. So boleh tengok. So kita tunggulah episod yang ni. Mesti akan ada benda yang baru yang kita boleh kenal Amin dengan Abang Man ni. So sampai sini sajalah kami di Kita Gegar. So berjumpa lagi di akan datang. Bye-bye.